Peminat makan pedas, ada berani? So hari ni saya pergi dekat Nasi Bakar Bangkit yang terletak di Bandar Permaisuri, Ceras. Korang boleh nampak kan budak lelaki kecil tu? Tu duta dia Martin, anak Syuib Sepatu. So apa yang special dekat Nasi Bakar Bangkit ni adalah Nasi Bakar Bangkit ayam hempap bersama sambal terasi dan juga sambal tempe. Untuk ayam hempap ni, ayam dia crunchy, rangup. Sambal tempe dia sedap tau, rasa rangup-rangup, manis-manis. Untuk ayam suka pedas, bagi saya sambal terasi ni tak begitu pedas. Next ialah ayam bakar hitam manis. Yang ni memang adanya favourite lah. Korang tengok nasi bakar ni, nasi tu digoreng tau. Lepas tu dibalut dengan daun pisang, lepas tu dibakar. Bau wangi dan smoky. Nampak macam sikit kan 2 ketul, tapi sebenarnya banyak. Nasi bakar ni sebenarnya nasi tu lembik tau, dia tak keras. Ayam tu dibakar, dia rasa pahit-pahit sikit and manis. Sedap sangat-sangat bila makan manis-manis and gaulkan dengan sambal terasi. Ni pun sedap juga, nasi bakar ikan bangkit. Ikan dia sangat-sangat crunchy, korang makan tulang begitu saja pun tak apa. Ikan bangkit ni korang gabungkan dengan kicap lada, memang sedap. Khas buat peminat pedas, korang kena try ni, Indomie Special Pedas. Gabungkan sambal hijau dan sambal terasi. Dia RM7.90 je guys. And bagi I, untuk I yang peminat pedas ni, mula-mula korang makan kan, korang macam tak boleh stop tau. And bagi I tak pedas sangat. Tapi bila dah habis tu memang menggigit lidah. Yang ini I padankan dengan aiskrim. Sebab bila korang makan pedas-pedas macam lidah terbakar tu, makan pula dengan aiskrim, lega. Guys, dah tak payah susah-susah pergi dekat restoran Sunda, datang je Nasi Bakar Bangkit. Jom, bangkit, makan, repeat.